Akhirnya siapa yang akan siasat? Azam Baki akan siasat Azam Baki, saya. Kalau contohnya kerajaan masih lagi kluk-klik macam sekarang, tidak mahu menggantung Azam Baki dan tidak mahu adakan satu siasatan yang bebas dan telus, maka kita tidak ada pilihan lain kecuali untuk turun berkali-kali sehingga Azam Baki turun. Saya tahu Azam Baki makin marah lah. Hari ini dia kata tuduhan-tuduhan daripada Bloomberg itu adalah tuduhan yang tidak sahih. Maklumat itu adalah maklumat yang tak betul. Jadi kalau betul tuduhan-tuduhan itu, maka dia cabar untuk buat laporan kepada pihak berkuasa. Azam Baki ni ada daripada zaman Najib, kepada zaman Muhyiddin, kepada zaman Ismail Sabri, pada zaman Anwar Ibrahim sekarang. Jadi segala jenis helah yang ada di Putrajaya, semua dalam poket dia, semua dia tahu macam mana nak buat. Jadi helah terkini yang saya harap kita rakyat biasa ini sebenarnya lebih mahir lah. Bila Azam Baki suruh buat laporan untuk dia siasat, maksudnya laporan itu berdasarkan pendedahan-pendedahan di dalam Bloomberg. Kalau kita buat laporan, akhirnya siapa yang akan siasat? Azam Baki akan siasat Azam Baki, saya nak beritahu Azam Baki, aku hidup pun dah lama. Daripada zaman Najib dulu, bila kerajaan tubuhkan sesuatu jawatan kuasa, dia kautim sama dia. Dia akan bebaskan sama dia. Kalau rakyat pendul dan rakyat hanya terima bulat-bulat, maka kita takkan berjaya menyelesaikan masalah seperti 1MDB dahulu. Kerana tahun 2015 pun orang macam Azam Baki dah kata bahawa duit 1MDB itu dulu adalah derma. Sebab itu saudara-saudari, soal Azam Baki ni bukan soal personal. Saya tahu dia tak suka kat saya. Saya rasa dia dah cuba buat macam-macam supaya saya suka kat dia. Sebabnya ialah bukti yang ada sebelum itu jelas. Kami dah cuba sedaya upaya maklumkan, beri pendirian bahawa kalau Kerajaan Pakatan Harapan dan Datuk Seri Anwar Ibrahim mempertahankan Azam Baki, lama-lama kami tak boleh pertahankan pendirian itu. Mana kita nak letak muka? Saya tak apa, saya tak ada demonstrasi tahun 2022. Mana kita nak letak muka kalau setiap kali kerajaan bertukar, kita tukar pendirian kita yang sebelum kita jadi kerajaan. Lama-lama rakyat rasa semua kena scam dengan ahli politik. Marilah parti politik mana pun, lama-lama rakyat akan percaya